sebab itu bila saya masuk sini tidak ada banner yang kata selamatkan Felda dan Tan Sri sebut tadi. Saya bertanya diri saya apa dia yang nak diselamatkan? Betul lah Tan Sri selamatkan daripada PAS. Jangan PAS, yang PAS itu yang ni, parti PAS ni. Dia berada dalam keadaan tertekan. Walaupun dia anak Felda, tapi soal perjuangan kita bukan berdasarkan dia anak Felda ke bukan anak Felda. Tetapi mana yang kita yakin dan percaya mampu untuk perjuangkan nasib kita, yang nak kita bincangkan hari ini dan masa depan. Apakah yang kita hari ini hidup terjamin, selamat, kekal untuk 5, 10, 20 hatta pada masa-masa yang akan datang? Apakah kehidupan kita dalam Felda dan juga masyarakat di luar sana akan terus berjaya, bahagia hari ini dan juga pada masa-masa yang akan datang? Sebab itu bila ada pilihan raya kecil ataupun umum ni, yang kita bicarakan bukan soal sekarang, tapi soal masa depan. Siapa yang mampu untuk menjaga nasib diri kita, anak-anak dan cucu-cucu kita? Tetapi sebagai keluarga dalam masyarakat seperti di Felda ni, pastinya kita nak melihat bagaimana isu dan permasalahan yang kita hadapi ini bukan saja kita boleh selesai, tapi dibantu oleh kerajaan. Sebab itu kita pilih kerajaan, sebab itu kita nak pilih wakil rakyat. Realitinya begitu. Bukan calon PAS yang nak dipilih, buang undi je, membazir je.